Bila kerajaan umumkan pelaburan yang diluluskan adalah tertinggi dalam sejarah kita, RM329.5 bilion pada tahun 2023, ramai yang pertikaikan pengumuman ini. Buat apa pelabur nak datang ramai-ramai ke Malaysia ni? Malaysia bakal jadi macam Korea. Jika perancangan PMX menjadi, Malaysia bakal jadi hub semiconductor global tau. Korang tahu tak, Malaysia telah berjaya menarik pelaburan daripada syarikat gergasi teknologi seperti Intel, Infineon yang telah melabur sebanyak 7 bilion dekat Malaysia. Google labur RM9.4 bilion lagi di Malaysia. Ini adalah pelaburan terbesar mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun ekonomi impak pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan RM15 bilion, termasuklah sekitar 26,500 pekerjaan, bukan sahaja dari pelaburan langsung, malah dari pembangunan ekosistem yang menyokong. Dan kita baru sahaja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah. RM378.5 bilion pelaburan diluluskan pada 2024, naik 14.9% dari tahun 2023. Kenapa gergasi teknologi dunia semakin memilih Malaysia, sedangkan negara jiran juga mempunyai pasaran besar, tenaga kerja ramai, dan reputasi yang kukuh? Persoalan ini makin kuat bila syarikat-syarikat global yang dulu fokus di Singapura, Indonesia, atau Thailand tiba-tiba mengumumkan pelaburan besar di Malaysia dari pusat data bernilai berbilion hinggalah pejabat inovasi bertaraf dunia. Ada sesuatu tentang Malaysia yang luar biasa, tetapi ramai tak nampak pada permukaan. Pelabur antarabangsa kata, Malaysia mungkin negara kecil, tetapi strateginya besar. Mereka terkejut bagaimana Malaysia mampu menawarkan gabungan unik, kestabilan bahasa, kepelbagaian tenaga kerja, kos operasi rendah, dan infrastruktur digital yang semakin agresif. Bahkan, ada yang mengaku mereka tak sangka Malaysia berada jauh ke depan dalam bidang tertentu, terutama teknologi kecerdasan buatan, keselamatan siber, dan pembangunan pusat data. Dan yang paling menarik, banyak keputusan syarikat teknologi global sebenarnya dipengaruhi oleh faktor yang orang luar tak jangka langsung. Seolah-olah Malaysia mempunyai advantage tersembunyi yang membuatkan mereka lebih yakin untuk melabur di sini. Persoalannya, apakah rahasia besar itu? Google labur RM9.4 bilion lagi di Malaysia. Ini adalah pelaburan terbesar mereka di Malaysia setakat ini. Apa impak ekonomi ataupun ekonomi impak pelaburan ini? Limpahan kepada ekonomi kita dijangkakan dalam lingkungan RM15 bilion, termasuklah sekitar 26,500 pekerjaan, bukan sahaja dari pelaburan langsung, malah dari pembangunan ekosistem yang menyokong dan dirangsang oleh pelaburan tersebut. Kat mana lokasi pelaburan Google ini? Di Elmina Business Park, taman industri yang dibangunkan oleh Sime Darby Properties. Pelaburan ini termasuklah pembangunan pusat data Google yang pertama dan juga rantau Google Cloud untuk memenuhi permintaan perkhidmatan awan yang semakin meningkat, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia. Google juga akan membangunkan program literasi AI untuk para pelajar dan pendidik di Malaysia. MITI akan terus berusaha menarik pelaburan berkualiti bagi mewujudkan pekerjaan bergaji tinggi untuk rakyat Malaysia. Malaysia bakal jadi macam Korea. Jika perancangan PMX menjadi, Malaysia bakal jadi hub semiconductor global tau. Korang tahu tak, Malaysia telah berjaya menarik pelaburan daripada syarikat gergasi teknologi seperti Intel, Infineon yang telah melabur sebanyak 7 bilion dekat Malaysia. Tapi sebelum tu aku nak share something. Korang tahu tak, Malaysia dengan Korea dulu sama level je. Malaysia dengan Korea Selatan dulu pun ada masalah middle income trap. Pada tahun 1960-an, GDP per kapita Korea dengan Malaysia hampir kurang sama je. Tetapi Korea berjaya melonjakkan ekonomi mereka keluar daripada middle income trap. Sebab apa? Sebab mereka melabur banyak dalam inovasi dan teknologi. Yalah, mungkin kegagalan polisi sebelum ni yang menyebabkan kita tak dapat ikut turut serta macam mana Korea Selatan buat. Tapi orang bak kata orang putih, better late than never. Sekarang ni PMX cuba nak catch up dengan negara-negara maju ni, nak keluar daripada middle income trap ni. Aku bagi beberapa contoh pencapaian kita sekarang ni. Yang pertama, Nvidia telah memulakan pembinaan pusat data AI
yang bernilai 4.3 bilion US dollar di Malaysia. Selain itu, Texas Instruments pula ada plan nak bina 2 pusat pemasangan semikonduktor baru yang bernilai 3.1 bilion US dollar. Dan kalau kita tengok, banyak lagi pelaburan lain yang Malaysia telah berjaya dapatkan. Contohnya daripada Bosch, AT&S, Ericsson dan juga syarikat Simtek daripada Korea Selatan. Sekarang ni kerajaan sedang menyasarkan untuk mendapatkan RM107 bilion pelaburan untuk menjadikan Malaysia sebagai hub semikonduktor global. Sekarang ni pun Malaysia dah cukup bagus. Kita dah pegang around 13% industri semikonduktor, tetapi semua itu dalam lower value chain. Sekarang ni usaha kita adalah untuk menaikkan economic value chain dalam industri semikonduktor. Barulah kita boleh hasilkan pekerjaan yang lebih berkemahiran tinggi dan kita dapat berikan gaji yang lebih baik untuk pekerja Malaysia. Kita baru sahaja catat rekod pelaburan tertinggi dalam sejarah. RM378.5 bilion pelaburan diluluskan pada 2024. Naik 14.9% dari tahun 2023. Dan 6,700 projek di seluruh negara dan yang paling best, lebih 207,000 peluang pekerjaan baru. Alhamdulillah, rezeki melimpah walaupun ekonomi dunia bergolak, Malaysia ni tetap steady. Pelabur-pelabur percaya dengan kita. Pelaburan domestik RM208.1 bilion. Pelaburan luar negara pun mantap, RM170.4 bilion. Negara mana yang paling banyak melabur tahun lepas? Amerika Syarikat mendahului dengan RM32.8 bilion, dikori rapat oleh Jerman, China, Singapura dan Hong Kong. Semuanya yakin dengan potensi Malaysia. Negeri mana pula yang paling power tarik pelaburan? Selangor RM101.1 bilion, Kuala Lumpur RM91.5 bilion, Johor, Kedah dan Penang juga berjaya menarik pelaburan yang tinggi untuk negeri masing-masing. Negeri lain macam mana? Ada pelaburan tetapi bukan top 5. Jom sama-sama kita bangunkan Malaysia. Inilah masa depan kita. Today, Amazon Web Services AWS announced the launch of the AWS Asia Pacific region to be grounded here in Malaysia. This is a long-term commitment and investment AWS is making. AWS planned RM29.2 billion investment is among the largest such investments made by a global technology company into Malaysia. This follows a number of other recent investments announced since December 2023 by global technology leaders such as Nvidia, Google, Microsoft, Infineon, and many more. These investments are recognizing the achievements made by the Madani government to create and curate an attractive, open and transparent investment environment. There are several components to this new relationship with AWS. One, AWS will invest to build physical data centers in Malaysia, becoming one of Amazon's trusted 34 launch regions across its global infrastructure map. Two, over 3,500 Malaysian jobs will be directly created from these new data centers. These jobs, including construction, facility maintenance, engineering, telecommunications, and others within our broader economy, will be part of the high-value AWS supply chain. And three, as part of this new relationship, AWS has signed a cloud framework agreement with the Malaysian government to boost cloud adoption within the public sector. We welcome AWS to Malaysia. We are excited for the potential this new investment and potential for new innovation resulting from technology transfer, learnings, and more will bring. Malaysia terletak di tengah-tengah Asia Tenggara, menjadikannya lokasi yang sangat strategik untuk pelaburan. Dengan infrastruktur yang canggih dan pelabuhan yang efisien, Malaysia menjadi hub pengangkutan utama di rantau ini. Pelabur dari seluruh dunia tertarik dengan potensi pasaran yang besar dan tenaga kerja yang berkemahiran. Selain itu, kedudukan geografi Malaysia memudahkan akses ke negara-negara jiran seperti Singapura, Thailand dan Indonesia. Ini bukan sahaja meningkatkan perdagangan tetapi juga memperkukuh hubungan ekonomi. Malaysia dengan kepelbagaian budayanya juga menawarkan persekitaran yang unik untuk perniagaan berkembang. Pemirsa, investasi digital yang masuk ke Malaysia berhasil mendorong ekonomi negara tersebut. Yang terbaru ada perusahaan Oracle yang berencana investasi sebesar $6,5 miliar atau sekitar 99,31 triliun rupiah untuk mendirikan fasilitas layanan cloud pertama di Malaysia.
Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Oracle, menjadi investasi tunggal terbesar di Malaysia. Oracle menyatakan layanan cloud di Malaysia ini akan membantu organisasi memodernisasi aplikasi, memindahkan beban kerja ke cloud, berinovasi dengan data, analisis dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Sebelumnya, Microsoft, Nvidia, Google dan ByteDance juga telah mengumumkan investasi digital senilai miliaran dolar Amerika Serikat ke Malaysia sejak tahun lalu. Adapun dengan adanya sejumlah investasi digital di Malaysia, membantu kondisi ekonomi negara ini tumbuh lebih kencang. Dalam 2 kuartal terakhir, ekonomi Malaysia tumbuh melebihi proyeksi analis. Di kuartal 2 tahun 2024, PDB Malaysia naik 2,9% melampaui proyeksi analis dan ringgit Malaysia juga menjadi mata uang berkinerja terbaik di Asia. Kita baru saja dapat angka rasmi dan prestasinya memang luar biasa. Dalam 9 bulan pertama tahun 2025 ini sahaja, Malaysia berjaya menarik pelaburan yang diluluskan sebanyak 285.2 bilion ringgit. Ini adalah peningkatan 13.2% berbanding dengan tahun lepas. Maknanya, keyakinan pelabur dari seluruh dunia terhadap Malaysia, terhadap ekonomi kita dan terhadap kestabilan politik di bawah kerajaan Madani semakin teguh. Kita lihat banyak negara lain bergelut dengan masalah ekonomi, tapi Malaysia kita terus bergerak ke hadapan. Ini menunjukkan strategi ekonomi kita, terutamanya melalui NIMP 2030, betul-betul menjadi. Apa maksud 285.2 bilion ringgit ini untuk anda? Pertama, lebih 150,000 peluang pekerjaan baru untuk anak-anak kita. Kedua, peralihan kepada pekerjaan dan industri yang berteknologi tinggi dan bergaji yang lebih baik. Ada yang tanya, dari berbilion-bilion pelaburan diluluskan ini, berapa peratus saja yang direalisasikan? Setakat September 2025, 85% pelaburan diluluskan telah pun direalisasikan. Ya, tinggi tak? Mengapa bukan 100%? Bukan kilang ni bukan macam bina reban ayam. Lepas dapat kelulusan, kena beli tanah, bina kilang, beli jentera, pasang jentera, bukannya boleh siap sekedip mata. Biasanya akan ambil masa sehingga 24 bulan sebelum kilang dapat beroperasi. Jadi, mari kita teruskan momentum ini. Kekalkan fokus, terus bekerja keras dan kita buktikan Malaysia mampu menjadi kuasa ekonomi global yang disegani. Bila kerajaan umumkan pelaburan yang diluluskan adalah tertinggi dalam sejarah kita, 329.5 bilion ringgit pada tahun 2023, ramai yang pertikaikan pengumuman ini. Buat apa pelabur nak datang ramai-ramai ke Malaysia ni? Saya tolong jawab. Kerana Malaysia mempunyai ekosistem yang paling kondusif untuk para pelabur. Dan ini bukan saya yang pandai-pandai reka. Ini adalah hasil tinjauan Global Opportunity Index 2024 dari Badan Antarabangsa Milken Institute. Di kalangan negara-negara membangun, Malaysia adalah nombor 1 dan nombor 1 di dunia bukan sekadar di ASEAN atau di Asia. Kita berada di tangga ke-27, lebih tinggi dari negara-negara maju di Eropah seperti Portugal, Itali dan juga Republik Czech. Kalau nak tengok kedudukan di Asia, pencabar terdekat kita ialah Thailand, diikuti oleh China. Ya, ekosistem kita lebih kondusif untuk pelaburan berbanding China. Tapi, walaupun kita sekarang nombor 1, kita tak akan leka. Kita akan terus lipat gandakan usaha menarik pelaburan demi kesejahteraan rakyat Malaysia. Malaysia atau Singapura. Dua-duanya sama-sama keren, tapi Malaysia banyak sekali keunggulan yang orang nggak sangka-sangka. Biaya hidup di Malaysia jauh lebih rendah. Dari sewa apartemen, makan di luar, sampai transportasi juga. Tapi kualitas hidup tetap oke. Properti di Malaysia luas dan juga harganya terjangkau. Jadi kita bisa punya landed property di Malaysia setara dengan harga apartemen kecil di Singapura. Gaya hidup di Malaysia lebih santai, nggak sepadat di Singapura. Jadi cocok banget sama kalian yang lagi cari work-life balance. Buat tinggal,
liburan, dan juga investasi, Malaysia bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Apabila diteliti, keyakinan gergasi teknologi terhadap Malaysia sebenarnya datang daripada beberapa faktor yang sangat kukuh. Pertama, Malaysia mempunyai tenaga kerja yang bukan sahaja berpendidikan tinggi, tetapi juga multilingual. Syarikat global terkejut karena ramai pekerja. Malaysia mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris, Melayu, Mandarin, Tamil, dan kadangkala bahasa asing lain, sesuatu yang jarang wujud di satu negara. Ini menjadikan operasi global lebih mudah, cepat, dan efisien. Kedua, Malaysia lebih stabil dari segi politik dan ekonomi berbanding beberapa negara jiran. Pelabur asing selalu mencari negara yang selamat untuk parkir. Pelaburan jangka panjang dan Malaysia menawarkan platform yang konsisten serta risiko yang lebih rendah. Ketiga, negara ini telah mula mengukuhkan infrastruktur digital dengan sangat agresif. 5G, pusat data, bandar pintar, serta kerjasama antara kerajaan dan penyedia teknologi menjadikan Malaysia lebih bersedia untuk industri masa depan. Beberapa syarikat besar malah menilai bahwa kos operasi di Malaysia lebih rendah, tetapi kualiti masih bertaraf antar bangsa. Gabungan yang sangat sukar ditolak. Akhirnya, reputasi Malaysia sebagai negara yang mesra pelabur, mesra inovasi, dan mesra bakat menjadikan negara ini semakin menonjol di peta dunia. Kesimpulannya, Malaysia bukan lagi pilihan sampingan. Ia sudah menjadi destinasi utama. Dan kini, dunia mula bertanya, negara jiran boleh kekejar langkah Malaysia yang semakin laju? Warna Malaysia, indahnya terasa, kita jaga